I love you. Thank you. Same to you. Hai, selamat petang Uncle, Auntie. Are you Malaysian Indian? My name is Cikgu Syahri. I'm the content creator for TikTok Malaysia. I would like to give reward to you and your wife, provided you can answer 3 of my question. You want to play the game or not? It's a husband and wife game. Saya akan tanya isteri 3 soalan. Isteri akan bagi jawapan dekat saya. Lepas tu saya akan tanya Uncle juga 3 soalan. Suami beras kita beli kan? Sebelum tu boleh saya dapatkan nama? Can you talk in Malay? Ya, nama saya Devon. Puan nama? Rani. Rani. So soalan dia simple saja. Saya akan tanya dekat isteri 3 soalan. Isteri akan bagi jawapan dekat saya. Lepas dah dapat jawapan, saya akan datang tanya dekat Uncle balik 3 soalan tu. Alright, dengan cara tu I perlukan Puan ke sana sikit. Okay, soalan pertama. Puan pakai shampoo brand apa? Sunset. Okay, number 2. Bangun-bangun tidur terus, apa first thing yang Puan buat? Terus pergi mandi. Pergi mandi. Ha. First thing buat mandi terus. Yes. Number 3. Yang ni dia tricky sikit. Okay, apakah hobi Puan? Memasak. Masak. Okay, let's go. Kita dah dapat dah. Come Puan, saya akan tanya soalan dekat husband. Puan kena sahkan jawapan tu. Okay, rapat sikit tak apa. Sir, are you ready? Soalan pertama. Jenama shampoo yang isteri Tuan pakai brand apa? Sunsilk. Sunsilk. Good. Alright. Suami mata dia cukup tajam, dia tengok habis. Number 2. Apakah hobi Puan? She do a lot of housework. Alright. Dia punya passion cooking. So technically answer tu betul kan? Alright. The third question. Okay, Puan tanya. Bangun pagi, first thing in the morning, apa yang saya buat? Okay, dia akan pergi kitchen lah. Pergi kitchen. The answer is Mandi terus. it's okay. 2 out of 3. Okay, no problem. Technically masih lagi boleh menang. I'm gonna give 1 bonus question. Tapi soalan ni kira dua-dua Tuan dengan Puan boleh jawab lah. Kaum India selalu akan buat lukisan atas lantai ataupun apa-apa. Dalam bahasa Tamil dia dipanggil sebagai Kolam. kolam. Oh, yes. Okay, memandangkan Tuan dengan Puan dah jawab dengan betul. Sir, please open it and see for yourself. That is a 1 carat moissanite diamond ring. So, hadiah untuk Tuan dengan Puan. Sir, got the ring already. Sarung kan? Say nice thing. Celok. Boleh masuk? Boleh. I love you. Thank you. Same to you. I'm so touched. Kadang-kadang isteri ni, kadang-kadang macam saya pun suami, kadang-kadang isteri buat kerja, kita sibuk kerja kan. Kadang kita tak faham dia punya letih apa semua tu. Tuan dengan Puan ada pernah guna TikTok? Ada? Ada? Kenal saya tak? So macam pernah tengok, tapi sorry, I don't know. It's okay. Saya sebenarnya baru lagi dalam TikTok. Saya baru ada 19 orang. Tu saya nak minta kalau Tuan dengan Puan tak keberatan, boleh buka TikTok and follow saya. Syahri. Okay, nice. Dan untuk pengetahuan Tuan dengan Puan, setiap Jumaat, Sabtu, every Friday and Saturday, saya akan buat live dekat TikTok. So if you guys got a chance, ada peluang apa kan, masuk dalam live tu, say I'm the couple who won the ring at my town. If I happen to read the comment, I promise you I will send you another one. Maybe next time it's a necklace or a bracelet. Right, wow, I'm happy to hear that. What's your name? Pavitra. You so beautiful. Karena rumah lah kan? Nah, dia Raya. Boleh beli aiskrim, boleh beli macam-macam mau makan. Nah. Okay. I'm gonna put this video inside TikTok. Is it okay for you? Alright. Thank you. Happy holidays, okay? Okay, take care guys. Bye-bye. Alhamdulillah. Oh, yang ni best. Dia orang sangat sporting. So, aduh. Itulah kebaikan Malaysia guys. Kita ada perbilang kaum kan, and then some more kita ada macam satu unity. Kebahagiaan di Malaysia tu tak ada siapa boleh beli. Okay, kita jumpa di episod yang akan datang. Cikgu Syahri, bye bye.